RM36. Kena budak ni. Mana budak ni? Apa? RM36. RM36. Ha? Apa ni, Pak? Kau beli apa? Jangan berkeras dengan anak. Didik mereka. RM36? Kena bagi tahu Luffy ni. Lutfi, kenapa tak bagi tahu ayah yang bayaran tu sebenarnya RM3 seminggu? Kita kena berwaspada bila berbelanja atas talian. Bila-bila masa je diorang boleh ambil duit kita. Ayah pula tak tahu. Kalau macam tu, terima kasih ayah. Adik tak tahu pun selama ni. Bimbing kandungan mereka. Lindungi dompet kita. Adik-adik, berbelanjalah dengan bijak. Ingat,